Hey guys, welcome back to channel MF Vlog guys. Sudah lama aku tak buat video guys. Untuk hari ni, vlog hari ni adalah vlog pergi Melaka, holiday, family day. Selama 3 hari 2 malam ya. So hari ni kita akan buat konten tu ni lah, pergi Melaka So kita jumpa di sana. Okay guys, kita dah sampai dekat tempatnya. Nama tempatnya adalah Resort Agro Farmstay kat Melaka lah, Bandar Melaka rasanya. So kejap lagi kita akan pergi gerak ke lobby guys. Apa lagi? Guys, sekarang kita dah pergi check in Villa, apa nama dia? Villa Anggrek. Yang lain semua pergi dekat Safra. So kita tengok tu. Okay guys, tadi aku dah pergi mandi. So ni apa ni? Tadi lagi mandi. Di naik atas sekejap makan. So ni second round, terjun lagi. Okay. So aku nak pergi mandi nanti. Ni tengah turun ni. Jumpa lagi. Hey, what's up geng? So tadi aku lepas mandi yang round kedua tadi, aku naik atas, aku terus pakai baju semua. Aku jadi barai sikit lah. Dia biasalah kalau lepas mandi kolam ke mandi sungai ke apa, akan auto jadi badan penat lah. So aku tidur. Tadi pukul 7 solat maghrib dengan isyak sekali. Kita orang jamak kasar sekali. Sekarang tengah tunggu pukul 8 je nak makan malam. So aku rasa macam tak ada banyak footage pula untuk hari ni. Ya sebab aku barai tadi bila mandi kolam tadi. So kita tunggu je untuk day kedua nanti. Day kedua nanti InsyaAllah kalau ada banyak footage aku buat. Okay. Kalau ada footage yang baru untuk yang day pertama ni, aku akan buat. Okay.
Rasanya itu je kot. Okay, jumpa next time. Okay guys, itu saja untuk vlog hari pertama. So tunggu for the next video untuk Melaka Day 2. Dan jangan lupa subscribe, like and share, dan juga tekan bell notification untuk dapatkan video yang seterusnya. Okay, apa lagi? Bye.